Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak penonton YouTube Mersa Family. Sekarang saya berada di Korong Sungai Dareh di rumah pengantin perempuan. Rencananya saya akan membuat konten mengenai adat dan tata cara penjemputan pengantin laki-laki atau marapulai. Sedikit informasi, sekarang ini cuaca malam ini hujan, gerimis, kadang deras, kadang gerimis ya. Jadi saya cukup dulu pembukaannya sampai di sini. Nanti kita langsung saja mengikuti proses adatnya, tata caranya penjemputan marapulai atau pengantin laki-laki. Sekarang prosesi penjemputan marapulainya akan dimulai. Yuk kita naik ke atas rumah. Ini ibu-ibu yang sedang mempersiapkan jamba juadah atau hidangan. Itu yang di depan kita adalah Tunganai dan Niniak Mama Korong Canago Sungai Dareh. Orang Semando Korong Sungai Dareh. Kak Ondaro, perkenalkan diri Ondaro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namuamo Daro Akian Garla Bandero Panjang, orang Semando dari Korong Sungai Dareh. Terima kasih Ondaro. Start. Kenalkan diri start. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrizal yang bergelar Malin Sultan. Saya orang Semando dari Sungai Dareh. Terima kasih Start. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi inilah beliau yang akan bertugas untuk menjemput marapulai. Ya. Iba terima sana kau leko. Jadi sebelum orang Semando yang ditugaskan untuk menjemput pengantin marapulai turun pergi menjemput, dijamu sedikit dulu dengan kue-kue pangaco atau parabuang ala kadarnya. Sebentar lagi akan dilakukan proses memeriksa isi carano. Apakah isinya sudah lengkap atau belum? Pertama tadi diperiksa dulu oleh si Pangkalan, Tunganai atau Niniak Mama. Selanjutnya diperiksa kembali oleh orang Semando.
Karena orang Semando dia yang akan di dalam adek untuk Panjapuit Morapulai itu yang dinamakan tampuak. Ya, tampuak. Oh, data menti kali ya. Itu data penganti tali. Tampuak tadi biasanya gelang pengantin perempuan. Nah, itu ada sini ya. Oh, tembakau. Iko gambi, Di kawan Jasiria. iko pinang, Jasiria. iko sike, iko minyak, iko badak, camin. Jamin. Bah, lengkap kau dah. Insyaallah lain lengkap ah. Ya. Alhamdulillah. Jadi isi caranonya lengkap. Wah, kamu deko. Yang babi haring, ada babi minyak, yang babi minyak wah, iwak buat usaha sih banyak. Ayo, cuma nero. Kok babasan dah kau tulis, aku dah salah. Tidak usah ada nero ya. Karena tidak nero lah. Yo baca pulai pas tuale semandanya kamu deko. Apa yang nero? Yo lepih sem yo doa kami lepih kamu deko. Yuk, sekarang kita ikuti yang bertugas menyebut Morapulai ke tempat Morapulai. Ya, itu ya. Ah, permisi lo Ma. Ge, salam cik ge. Awak anak Sair. Dia ada nak PT Sain. Mak Nuh sih main bau dah. Ya. Ge, awak ke bawah dulu. Jangan orang kuat balik mari lihat. Ya. Kalau belajar kok. Iyo cucu bo. Awaknya di bawah. Cain. Ini telepon dia deh. Dia ada di bawah. Dia mau. Manyo kau naro deh. Lah lari sio kau nuko. Sekarang kita sudah hampir sampai di rumah pengantin laki-laki. Assalamualaikum. Yo, pasok lihat kat mage. Wah. TV kamera. Ah, iyo lah orang Semando kami ya deh. Ah, iyo. Sekarang kita udah sampai di rumah pengantin laki-laki. Dah. Tuh. Pak Ji. Pak Haji Wak, tokoh masyarakat Kutuanau. Amin. Ini beliau bersama ibu, istri dan anak-anak. Sana. Pak Irang dalam apa acara adik? Kamu dulu berkaju pakai topi dia bisa motong orang. Iya. Pandai no Pak Haji ya. Mana? Penakan. Teman. Hah? Ah. Kak Indo. Assalamualaikum. Ini Tunganai suku Melayu dan Mandeliang. Kakak Rejo Duo. Ini kebetulan beliau ketuakan kami. Kakak Onderus Satu Windosati. Mama pengantin laki-laki sekaligus Andiko Korong Mandailiang. Nih Tunganai dan ini Mama Korong Mandeliang.
Jadi beliau nenek mama dan tunganai kurang Mandeliang, duduk beliau di sebelah pangka. Serta ini beliau yang ditugaskan untuk menjemput Merapulai tadi, beliau berdua duduk di sebelah ujung. Beliau orang Semando di Korong Mandeliang. Kebetulan beliau ini juga anak pisang saya. Mari datuk Bagindo Sate. Lalulah Tuan Panjang. Sambah tibo ke datuk Bagindo Sate. Pola sambah kami pulang ke datuk Bagindo Sate. Babi jual lain pasampan kuado kamarah di layang. Badatuk lain bastabu ada kasih sambah kami pulang itu Sate. Sampai Tuan Panjang. Wa bilanglah tu Sate. Yuklah sampai sepanjang kata Tuan Panjang atau saya balik dan sampai ke Bunilah semua dengar pola semua dilihat pola yang jadi dalam kata Tuan Panjang tadi. Dan oleh mundan punado kamano tada disatukan. Badatuk lain bukan punado kamano sembah dan kan benar Tuan. Benar itu Sate. Nah, lain Tuan Panjang juga Tuan Panjang dia. Dengan aja dalam tabek dalam video itu kata nak kami bawa jumpa pakai sebab nanti itu ada banyak sikon. Sebab mana tu Sate? Malu tu ada panjang. Manikah tu Sate. Yo talalai kata jawet kami bundiang sama surat pangka karena mono apolan jadi si bundiang tadi sepanjang kata pada tu ada panjang. Batu oleh dan oleh mundan do kemana kagak kesempatan. Batu oleh bukan punado kemana sembah pulangkan ke dona tu Benar tu Sate. tetapi kata sebuah rundiang soki je badan amat sebagai pangka kemudatannya. Yo dia batu ada panjang yo mah kalau nanti itu dah. Yo pandai itu anda panjang dia mak tu dua dah sudah itu panjang. Dah sampai tu Sate. Bilang sudah tu anda panjang. Mari tu Sate. Lalu kan jual Yo dah dapat kata sebuah dan kian sapatah ada hidup yo mati adik mati yo waris. Yo dah dapat sini satu pangka mau pelalu saya waktu anda setia. Lalu lah tu anda panjang. Mari ada tu ada tu. Manita Datuk Benar Panjang. Sambah tibo ke tu ada tu. Pada Allah. Tunggu pun itu aja tua bilang sambah lapik lagi amat sudah kau jam. Kita tak sebut nama gadang dak itu galak, dia sambah saja kami biarkan. Sambah tibo ke tu aja tua. Apalah tambah kami itu pulang ke tua. Ada singkek saja, wah kasingkeknya. Kau bajalan bawa watih kau balenggang buah tangan. Lah kami desa kami patang-tangan kau tu aja doa. Dah sampai Datuk Benar Panjang. Buat bilang lah tu aja doa. Ya, kalau sampai kata Datuk Benar Panjang itulah kata sebenarnya. Dari ujung sampai ke tengah, dari ujung sampai ke pangkat terhadap kepada kami. Inilah semua kami dengar pula kami lihat tentang penitan dari Datuk Benar Panjang. You nak buat itu Datuk Benar Panjang juga. Cawan you mangkuk you. You nak berpihak pada celana Datuk Benar Panjang. Lain bang pergi di kepala you ke tangan jalan kami tu mana Datuk Benar Panjang. Mana aja doa. You dak lain dak butuh kan Datuk Benar Panjang. Buat sabayar Datuk Benar Panjang seperti kau nak kami ambil you. Masa apa mana tu? Mana boleh Datuk Benar Panjang? Wanita aja doa. Sambal tibu pada Datuk Benar Panjang. Biar kita bersama. Adapun sambal kena pulang pakai Datuk Benar Panjang you sepanjang penitan Datuk Benar Panjang tadi. Pihak pada carano Datuk Benar Panjang. Lain bawa kaki, lain bawa kepala. You dikatakan jangan kami tu mana Datuk Benar Panjang. Yo dak lain dia aja doa. Ialah kami ambil you ni Muhammad sebelah ke pangkal mana nak kata nak repek dari beliau. Dia kami mudik saja nak kami Datuk Benar Panjang. Yo itu mana tu aja doa. Jadi yang bertugas menjadi jandang ini adalah orang Semando dalam korong.
Mana ya Raja Tua? Wanita Datuk Panjang. Sambah yo kami pulang ke Raja Tua. Wala sambah kami pulang ke Raja Tua tentang sana kami akan tengah ko Raja Tua. Wa pituah Raja Tua mudikkanlah sawah dia lai ilikan sawah tu ko iyo banyak sirih dan di balai candai ko dan cara no Raja Tua. Kok kurang yo tidak ditukuk ko sentiang buat pandai dia Raja Tua selah ko bangka Raja Tua. Sampai Datuk Panjang. Wa bilang lah Raja Tua. Kalau sampai kata Datuk Panjang itulah kata sebenarnya you nak berpitu Datuk Panjang juga ngah. Tagana yang sampai tumbuh ada pudi bodoh. Atau jemur dipakai pasal banyak Datuk Panjang seperti kau. Sebab mana Raja Tua? Mana boleh Datuk Panjang? Mana tahu tu Raja Tua? Sambat ibu pada Datuk Panjang. Pada kita bersama Adapun sambal ke pulang pakai Datuk Panjang ia sepanjang penitan Datuk Panjang tadi. Ia pihak pada carano Datuk Panjang. Ia kalau taruku di muka kami tu mana Datuk Panjang. mana tu Raja Tua? Ia lah kami ambil ni ambil you ni mama sabala kapangka mana nak katunan dapat dari beliau. Ia pihak kepada carano Datuk Panjang. Ia lah taruku pulau di muka kami Datuk Panjang. Bahawa mana pulau carano kami Datuk Panjang. Lah sampai Raja Tua. Bahawa dah sampai Datuk Panjang. Yo kata surang dimulai kata bersama di bayon. Yo bersabar Raja Tua sudah ke bangkai nak kami tarik undian bayo setelah ke ujung Raja Tua. Pasal bahawa ni Datuk Panjang. Mana Raja Tua? Wanita Datuk Panjang. Sembah yo kami pulang ke Raja Tua. Ada Allah. Kalau kami pulang tajuk tentang sirih cerang Raja Tua lah kami sedia yo kami peresa. Namun kalau kami sembah yo kami pulang ke Raja Tua. Buat ketua Raja Tua, tanahlah sirih, tanahlah udang, tanah kerakok di halaman, cabilah sirih, maka tu lah pinang, nak tenang hati kami datang Raja Tua. Telah sampai Datuk Panjang. Buat bilang lah Raja Tua. Kalau sampai ke Datuk Panjang itulah kata sebenarnya you nak berpitu Datuk Panjang juga ngah. Anak icip pandai baranang potong kaki di sebelah buayo. Duduklah Datuk ni nak tanah nak kami ambil kata bayo bahasa bayar Datuk Panjang. Tua mana tu Raja Tua? Mana boleh Datuk Panjang? Kita Raja Tua. Tambah tiba je pada Datuk Panjang. Adapun sambal ke pulang pakai Datuk Panjang ia sepanjang penitan Datuk Panjang tadi. Pihak kepada sirih dalam channel ia minta dicabik, final minta dikatok. Kami tu mana Datuk Mana Panjang? tu Raja Tua? Yolah kami ambil dan ambil ni mama sabala kapangka mana nak katun dan dapat dari beliau. Ia sama-sama kita cabik di sini untuk final Datuk Panjang. Ah sama-sama hendak Raja Tua. Mana boleh Datuk Panjang? Mana tahu lah tu Raja Tua? Sambat ibu Datuk Panjang. Raja Allah. Sungguh ke Datuk Panjang seorang dipulangkan sambal batin di adik kat satunya pun dan batin kena rapik unjuk sambal kena basamo. Saunjuk sambal je sipu sabarap bukan yang payawai. Naracu lulu main daun. Indak basibat je basisi hingga timbul tiba pakai. Rapiklah segala nenek mamak dan kadang basa batuah. Alim ulama suluh bendan jadi pandai padang kokon dan muda Arif Budiman. Walau kepada bundukan oleh papel rumah dan gadang semarak alam Minang Kambau. Ambung puluh alam mundan ke rumah selendang dunia semarak laku tujuh negari. Sambat tiba ke pakai Datuk Menurut Panjang. Adapun sambat di pulang pakai Datuk Menurut Panjang. Ia pihak kami atas nama silalim papangka. Nak baradik maling bago. Nak menghidangkan lagi 100 jamba juadah kepada walik nambah samu. Ia sifat petua saja kami beribadah Datuk Menurut Panjang. Lah sampai tu Raja Tua. Bila sampai Datuk Menurut Panjang. Mana Raja Tua? Wanita Datuk Panjang. Yo sambah tiba ke Raja Tua. Pola sambah kami pulang Raja Tua tentang kita Raja Tua tadi. Yang merah ialah sagu, yang kuning adalah bundi, yang indah adalah basuh nama ialah bundi. Kami tu mana Raja Tua? Mana Datuk Panjang?
hati-hati bagadan butia PDKP CPD hati-hati bagadan nak wabaso kalau nak mikot kan itu warna aja doa. Warna Datuk Panjang. Yo dah lah je doa kadang-kadang oleh sepangka kadang-kadang kapan nang kodoh kami namanya pun dapat menemo je doa. Dah sampai Datuk Panjang. Kadang-kadang lah je doa. Ya, kalau sampai kartu Datuk Panjang itulah kartu sebenarnya. Lah dapat ayu setiap kartu yang sepatas sebab betul dari Datuk Panjang 60 hati kami. Yo kadang-kadang lek pas pakas kadang papan dan kodoh. Ya kami kemudian saja nak kami Datuk Panjang. Yo bari itu je doa. Sekarang dimulai proses menghidangkan makanan atau di menurut adat kami biasa memakai istilah jamba juada. Itu yang akan melaksanakan tugas itu adalah Rang Semando Korong. Mana boleh Datuk Panjang? Malika lah tu aja doa. Sambat ibu pada Datuk Panjang. Ada Allah. Sungguh ke Datuk Panjang seorang bulankan tambah. Rapatlah segala niat mamak dan kadang bahasa batua. Alim ulama suluh benan jadi pandai pegara dukun dan muda mali bakato. Gai sesi rumah tanggungan aku salarut sampai tibu selingkuh di alik nala datang. Salirik bandu dan tapi dan salirik bandu di tengah. Sadu dan tak lain kata sabila tersukui Datuk dan sakupat dan ikon di dunia dan sabalik. Dari ujung sampai ke pangkal di tengah lalu ke tepi. Kalam tak jelo kena rapid kita ke tengah ke sudah sambah ke pakai Datuk Bandar Panjang. Adapun sambah ke pulang pakai Datuk Bandar Panjang. Dia tantangan jamban dan terletak. Laba lirik ruang tepi, laba hatok di ruang tengah. Apa kata janang kami? Apabila Rasulullah tikui basuki Rasulullah penuh. Tapi sama pun itu. Dibuka layang pandang jauh, tukikkanlah pandang ampiang. Kalau ada kurang kedikut sentiak kedibelai. Sama taruh janang layar dodio. Cuma sekian sampai di pulang kita Datuk Bandar Panjang. Lah sampai tu aja doa. Apabila sampai Datuk Panjang. Ya aja doa. Wanita Datuk Panjang. Sambah yo kami pulang tu aja doa. Pola sambah kami pulang ke aja doa. Kata seorang di bundai kata bersama payon. Kami dua batigo setelah kau jam yang tua yo bagai berkata bagai ion kau duduk berkata yo sambah aja doa sakit doa tadi punya mayo. Bagaimana Datuk Panjang? Malia tu aja doa. Wanita Datuk Bandar Panjang. Sambah yo kami pulang aja doa. Pola sambah ke pulang ke aja doa lah kami tarik unyang bayo salah kau jam. Pola kau bundainya aja doa. Bagai aja doa. Aku kapti maju bandui dete lulang ko cukup datang dapat ko tengah kurang kami tuan nak doa. Mana Datuk Panjang? Yolah kami layang benang Jawa tu kia hampir ko di tengah lah bawang Muhammad kepilah semua bayar ko tu kuat lah kurang yang dah ada kuat ko sentiang dah lay dah ditambah bagaimana je doa. Dah sampai Datuk Panjang. Kau bilanglah je doa. Ya kalau sampai ke Datuk Panjang itulah kartu sebenarnya. Dia tantang zaman dan terletak. Kok kurang tak nampak keduduk kok sentian tak dapat kedibelai. Dia nak berpitu Datuk Bandar Panjang juga ngah. Ibarat bunga di jual lantiang bunga lah suku jadi putih-putih lah suku jadi buah-buah masak anu pulau. Tinggi hendak kadi juluk rendah hendak kadi jangkau. Inilah gugur dari tampuak. Lah izin dari nampunya. Kok air di galai minta diminum nasi dipira minta dimakan kepada alik nambah sama. Cuma sekian sampai di pulau ke Datuk Bandar Panjang. Lah sampai tu je doa. Apabila sampai Datuk Panjang. Mana je doa. Wanita Datuk Ya Panjang. sambah ya kami pulang je doa. Daulah. Malah kami pulang tua-tua tentang perintah tua-tua adik. So nasi minta dia makan, nasi minta air minta air minum kan tuan nak je doa. Mana Datuk Panjang? Yo dah lagi tua. Tabanglah di bangka nak disiap tak kerja je doa. Dia sama-sama di Bismillah sih kita dapat Datuk Panjang. Semua je doa. Malah je doa. Wanita Datuk Panjang. Sambah tibu ke tujuh tua. Ya Allah. Mana sambah kami pulang ke tujuh tua. Pilih tapi data nak tapi tiba golek nak data menotengah bandari tujuh tua. Dah sampai Datuk Panjang. Gua bilanglah tujuh tua. Ya kalau sampai kata Datuk Bandar Panjang itulah kata sebenarnya you nak berpitu Datuk Bandar Panjang juga.
Kilat berkilat tapi data terletak data PT. Boleh lah tiba ni data yo sama-sama kita letak sebab apa tapi tadi tu kan panjang. Sama-sama saja doa. Ma dia tu doa. Antar tu panjang. Mbah yo tiba ke tu doa. Allah. Yo tambah kami pulang tu mari paneh buku kacik bersimbang jalan kinari. Rambah masih menotenggang cek api doa. Dah sampai di tu panjang. Babila dah tu doa. Kalau sampai ke Datuk Kemuliaan tu lah kata sebenarnya you nak berfikir Datuk menurut panjang juga lah. Lu jalan ke Bukit Kandang tak dengar ke Bukit Kinari. Hujan tak ada kabut lah tarang you tiap salah api Datuk panjang. Yo sama-sama tu doa. Ma dia ada tu doa. Malika Datuk panjang. Sambah yo kami timbul kalau tu doa. Pada Allah. Pola sambah kami pulang ke ayo tu kok bertanya sampai arak baru tiang sampai makan. Lah dapat dia asuransi baru tu. Baru pitu tu kok picak lah dapat dia yang kuliah dapat digolong wak mana tu tu. Dah sampai Datuk panjang. Babila lah tu tu. Kalau sampai ke Datuk menurut panjang tu lah kata sebenarnya you nak berfikir Datuk menurut panjang juga lah. Sultan Manamu Raja Lengkap Bakulu Padang Pilano. Duduklah Datuk ni berpakat nak kami ambil kartu bayu pasal baju Datuk menurut panjang setekor. Sebab mana tu tu. Mana boleh Datuk menurut panjang? Malika tu tu. Tambah tiba je pada Datuk menurut panjang. Adapun sambal ke pulang pakai Datuk menurut panjang yo sepanjang penelitian Datuk menurut panjang tadi. Kau air lah diminum, kau nasi lah dimakan. Berarti salah perak burung yang sudah makan lah boleh kerja ketuan suatu kan betul mana Datuk. Mana tu tu. Yo lah kami ambil ni ambil yo ni mama sebelah kapangka mana nak ketuan yang dapat dari beliau. Yo kok tak karang-karang di hati tak kalang-kalang di lidah yo katanglah lah Datuk menurut panjang. Lah sampai tu tu. Bila sampai Datuk panjang. Lah dapat izin dari tu lah sana ti kami yang datang tu tu. Mari tu tu. Wanita Datuk panjang. Yo sambah yo kami pulang tu Pola sambah kami pulang ke tu. Tentang singkek saja. Lah ke singkeknya kami didilapai oleh nini mamak korong Sungai Dareh. Mana kami dapat ke rumah dari Kamandeliang untuk menyapu anak Rapulai bas satu alik sebanan. Bak mana tu dah jodoh? Lah sampai Datuk panjang. Bak bila Allah tu jodoh? Kalau sampai kata Datuk pada panjang tu lah kata sebenarnya bandar rasul sesuai paham rasul sesuai. Panjang indak berkaret gunta indak berkapian yo nak berfikir Datuk menurut panjang dia. Dek bari malam tilik lepas utang menentukan. Duduk bersalon dengan banyak layang-layang sama tiba-tiba menimpa salam datang. Kata terpegang di pengulu rumian tersimpan dengan banyak. Layu dia dah batin nak sesuai awal dia hakim nak sepakat. Sepak menanti juga Datuk menurut panjang sutiko nak kami ambil. Dunia ambil yo ni Mamat sebelah kepangka. Sebab mana tu jodoh? Mana boleh Datuk menurut panjang? Minta tu jodoh. Tambah tiba je pada Datuk menurut panjang. Pada Allah. Adapun sambal ke pulang pakai Datuk menurut panjang yo sepanjang penitan Datuk menurut panjang tadi. Yo pihak pada Datuk menurut panjang. Salangkah turun dari janjang dari korang Sungai Dareh masuk ke korang kampung kami yo Kamaneliang. Anak menyepui marapulai 100 alik bersembandannya. Kami tu mana Datuk panjang. Mana tu jodoh? Yo lah kami ambil yang yo ni Mamat sebelah kapangka mana nak katon yang dapat dari beliau. Yo kok kandak le balaku kok pinta le ke bulia Datuk menurut panjang. Yo tantang Datuk menurut panjang dilapis ni Mamat Sungai Dareh. Yo adik pusaku Datuk menurut panjang. Mana tu jodoh? Yo takat tangan lah nan tali. Oh, talinya tu jodoh. Terima kasih banyak menurut panjang. Mana boleh Datuk menurut panjang? Mana tu jodoh? Tambah tiba je pada Datuk menurut panjang. Pada Allah. Pun sambal pulang pakai Datuk menurut panjang yo sepanjang permintaan Datuk menurut panjang tadi. Kau nak marupulai kami Datuk menurut panjang. Lo kau tarupu di muka Datuk menurut panjang. Lah terpa mana tu jodoh? Yo tapi sementara pun betul Datuk menurut panjang. Yo pacalilah tampuk nak dapat di jenjang Datuk menurut panjang. Lah sampai tu jodoh. Bila sampai Datuk panjang. Kau jangan lihat tu jodoh. Wanita Datuk Ya panjang. sampai ya kami pulang tu jodoh. Kandak lai bentak lai berlaku so. Macam dia tu jodoh. Kau tempuk je jodoh. Terima kasih banyak Datuk panjang. Yo semua tu jodoh.
Mana boleh Datuk Pandang Panjang? Manita tu jodoh Sambat tiba dia pada Datuk Pandang Panjang. pada Allah. Adapun sambat ke pulang pakai Datuk Pandang Panjang you pendek saja. Mana kependekannya you tipak diri Marapulai. Kok ketek bernama Gadang Bagala. You kok ketek bernama Andi Putra. Kok ketek bernama diagi orang tuanya Andi Putra. Lah gadang dilayakan galanya oleh mamaknya Raja Indo. Yo lah bawakan labu nanggolong ke tapian Arami ke tempat pada permainan Datuk Pandang Panjang. Lah sampai tu jodoh. Apabila sampai Datuk Panjang, Malia tu jodoh. wanita Datuk Panjang. Yo tambah ya kami pulang tu jodoh. Bola sambah tambah jodoh tentang dipuat dari baru pulai. Bakil petua tu jodoh. So silek bamato dua dia sah ko maja. Ketek bina mo kadang bagelar pada boleh kan tu anak jodoh. Benar Datuk Panjang. Yo dah lain jodoh ko namo dia bapaknya Andi Putra. Kola kadang dia bergalah di mama jodoh Indo. Kan tu anak jodoh. Benar Datuk Panjang. Yo nak jodoh semua imbon dia lebuh ada golong pasal Arami di rumah tangganya jodoh. Sama-sama Datuk Panjang. Mana boleh Datuk Pandang Panjang? Manita tu jodoh. Lambat tiba dia pada Datuk Pandang Panjang. Pada Allah. Adapun sampai di pulang pakai Datuk Pandang Panjang lah wajib berdoain asalkan Allah syariat kembangkan adat di agama. Syarat menamu lazim adat menamu kawin. Tambah menyembah muji Allah salawat dan salam kepada Nabi salam jiwa panyudai atas segala orang mukmin. Dek buih baki buat ni dek alu tepo dunia tidak. Bak mana ragam dunia. Sambat tiba salam kembali. Kalau ada hendak diatur dibilang galak atuk apabila disambah saja dimuliakan sambat tiba pakai Datuk Pandang Panjang. Sambat di pulang pakai Datuk Pandang Panjang. Yo tipak dari Marpulai. Kok dapat minta kepada Allah hidupnya dalam taat matinya dalam beriman. Tantang pergaulannya mbak awi yo tapi mbak nau sari bulan. Kaili sergo rayung kemudian sangga gala. Yo pia kami arti nama silang dan papangka kerajaan nama pokok. Yo meminta kepada Datuk Pandang Panjang membacakan ayat Fatihah satu doa Datuk Pandang Panjang. Lah sampai tu jodoh. Apabila sampai Datuk Panjang, Malia tu jodoh. mari Datuk Ya, Panjang. tambah ya kami pegulang tu jodoh. Bintang peminta tu jodoh tadi untuk menekan tu jodoh tadi. Yo supaya anak jadi sekeluarga sakinah mawaddah warahmah kami tu anak jodoh. Mana Datuk Panjang? Yo dah lain jodoh semua kita sandang ke yang datang ketika kita tengok yang tinggi. Itu jodoh. Ini di ujung dekat rimbunan Datuk Panjang ah. Ya menampar lah tu jodoh. Sama-sama nampung itu Datuk Panjang. Astaghfirullahaladzim 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih illa hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Malia tu jodoh. Mantap Datuk Panjang. Sembahyang kami kubur kata jodoh. Adalah Ulah sambah kami pulang tentang jodoh tentang makan jo minum. Tubuh makan yo lah kenyang tubuh minum lah lepas saja mi. Ayi di minum lah orang suan dari darah sini makan lah suan di daging. Semua dibalik lakan tu jodoh. Lah bisi ini mama setelah kau jong ni kalau kau jong jodoh seduduk bertanya bajelo nya aku patah kau duduk maka wak selo kau tagak main landah. Babano tu jodoh. dah sampai Datuk Panjang. Buat bilang lah tu jodoh. Di sepanjang betul Datuk Pandang Panjang saja langsung kira-kira. Adik imul lah basawati, adik tinggi lah badili. Adik lah bisi lembaga lah batuang. Rasaki lah batuimo. Kerana kerajaan lah selamat dia Datuk Pandang Panjang 100 orang dah banyak. Dari duduk malu selo tagak namanya langkah pulang ke tempat dan ditunjuk. Izin diminta pada kami betul benar. Mana tu jodoh? Yo sawaja tentang itu kata orang di bulan kita tu bersama dipayakan. Sementara kami ambil dunia di bayu bahasa baju Datuk Pandang Panjang setikuang. Sebab mana tu jodoh? Mana boleh Datuk Pandang Panjang? Manita tu jodoh. Tambah tiba dia pada Datuk Pandang Panjang. Ya Allah. Adapun sambah di pulang pakai Datuk Pandang Panjang yang sepanjang permintaan Datuk Pandang Panjang tadi. Lah kami ambil dunia bayu minyak mamak sebelah kapangka mana nak ketua dan dapat dari beliau. Yo kok kandak le balaku kok pinta le kebulia. Tapi semantang pun betul. Tantangan minum dia makan. Kok minum ndak tibun yang sajuk je basajuan. Kok makan ndak tibun yang kenyang je bakanyang. Tantang kekedudukan minyak mamak kepada
ku indak kepada tampaknya maaf jadilah kami minta Datuk banyak. Lah sampai tu ya doa. Bila sampai Datuk banyak. Mari tu ya doa. Minta Datuk banyak. Sembah ya kami pulang tu ya doa. Olah sembah kita ya doa tentang makan ya minum. Kau makan minum, yo lah tiba di kanyang. Kau ya yo minum yo lah buat di sajuknya. Tentang itu ni amak kok duduk dah disampaikan tak minta ilmu maaf ya tu ya doa. Mana Datuk banyak. Yo lah di semasa mu lah yo tembak tu ya doa. Terima kasih banyak Datuk banyak. Yo tentang permintaan Datuk banyak tadi yo kami lapis satu suci buku di janet Datuk banyak. Yo assalamualaikum kami udah sedot ya doa. Waalaikumsalam Datuk banyak. Lagi teh yang dah. Insyaallah. Hop. Ya. Ini lah masuk. Akannya baru kerja. Ya. Kareh kepandiran Pangka. Nah, orang tujuan. Oh, ulang tujuan nak kareh. Kali dah. Oh, betul. Tah mana nampak tah ulah lidah dia dong. Lah tiba di bagat tu indang kan. Tak tekan nak kata dah. Alik tu. Indah tuan. Agak magek meh.